Jangan tunggu dah dapat tarikh kahwin baru nak mula menyimpan. Kalau target tuan puan nak mendirikan rumah tangga dalam masa 4 tahun lagi, satu perkara yang perlu difikirkan dari hari ini ialah dana perkahwinan. Jangan tunggu dah dapat tarikh kahwin baru nak mula menyimpan. Masa itu, biasanya tekanan lebih tinggi kerana banyak perkara perlu diuruskan serentak. Sebenarnya, waktu yang paling sesuai untuk membina tabung kahwin adalah ketika masih bujang. Komitmen masih rendah, tanggungan masih sedikit dan peluang untuk menyimpan lebih besar. Jika sasaran tuan puan adalah mengumpul sekitar RM50,000 menjelang tahun 2030, mulakan dengan membina tabiat menyimpan secara konsisten setiap bulan. Bagi yang masih solo, boleh tetapkan sasaran menyimpan sekitar 1.5 gram emas sebulan di dalam akaun Masgate Public Gold. Kalau sudah ada pasangan, lagi mudah. Jadikan ia sebagai projek menuju alam perkahwinan. Contohnya, lelaki menyimpan 0.7 gram sebulan dan perempuan juga menyimpan 0.7 gram sebulan. Nampak kecil, tetapi apabila dilakukan secara konsisten selama beberapa tahun, jumlah gram yang terkumpul boleh menjadi simpanan yang sangat membantu untuk merealisasikan impian perkahwinan. Inilah kelebihan menyimpan dalam bentuk simpanan emas. Kita tidak perlu tunggu ada ribuan ringgit untuk bermula. Yang penting adalah disiplin dan konsisten menambah simpanan sedikit demi sedikit. Ramai orang gagal bukan kerana pendapatan kecil. Ramai yang gagal kerana terlalu lama menangguhkan tindakan. 4 tahun mungkin nampak lama hari ini, tetapi percayalah, masa akan berlalu dengan cepat. Persoalannya, apabila tiba tahun 2030 nanti, adakah tuan puan mahu mempunyai tabung kahwin yang sudah tersedia atau masih mencari-cari sumber kewangan untuk memulakan kehidupan berumah tangga? Pilihan itu bermula dengan tindakan hari ini. Jika berminat untuk mula simpan emas melalui akaun simpanan Masgate Public Gold, tuan puan boleh klik link di bio saya. Teruskan follow saya untuk dapatkan perkongsian tentang emas dan kewangan.